Takut lah. Oh, bilik lu ha. Bilik lu Dapur ada ni dia. Ha? Oh, bilik dia ikut mana? Rumah rakit cemara. Ha? Hai geng, hari ni aku duduk dekat Cemara Rumah Rakit dekat Rompin. Bilik dia luas juga geng. Bilik dia luas, ada dapur. Dapur ada. Dapur saja ada. Ha? Dapur saja ada. Periuk belanga semua ada. ada. Toilet mandi. Toilet mandi ada. Makan dulu. Makan dulu. Makan dulu. Kita makan dulu. Orang main ni nak mancing kalau hasil tak ni orang tak main dah. Orang tak mau. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani, sekarang hingga aku tua nanti. Ingin punya rumah untuk tempat bermesra, kau dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Sama-sama
panggil ibu, sementara aku ayah. Bertukar cerita hingga lelap mata. Lalu datang pagi, kau memasak, ku bekerja. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Sama-sama hingga nanti ajal kita tiba. Semoga saja niat baik dan terwujud segera, asal kita percaya Dia Maha segalanya. Jangan dulu lelah, yakin semua indah. Pejamkanlah mata, padanya kita berserah. Ini gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani. Suasana malam gelap gelita, geng. Masih lagi kumpau. Ayak laju sangat yang kumpau. Kita tengok esok. Tak tahu ada hasil dia. Gelap gelita tu. Ada apa? Oh, tu nampak orang menyuluh. Mungkin orang mancing udang kan. Oh. Oh. Alhamdulillah, geng, rezeki malam ni. Oh, dia. Udang mancing tadi. Udang gelas tak dapat udang ni. Alhamdulillah tu pun. Morning guys, ini hari kedua kami duduk dekat Cemara River View. Ikan apa pun tak ada. Sini lebih pada santai lah. Ikan memang tak ada lah. Ikan udang memang tak ada. So relax boleh. Kita pakai umpan udang kecil lah. Ni kita try. Ni kita try sekali lagi. Kita pakai mancing apa? Kai udang lah. Ayak terai. Cuaca ni pagi ni nampak macam mendung.
Bulan 12 dekat Pahang ni musim hujan. Musim terkujuh. Pagi ni kita try Lagi pukul 12 nak check out. Boleh lah. Boleh. Ha? Cakuk dah. Boleh lah tu. Boleh. Bismillah, selawat ni. Percubaan Cik Wan ni. Malam dia tidur awal. Tetih. Oi. Oh my god! Wow! Ha? Apa boleh? Umpan terkeluar lah. Dalam beg tu. Cuaca elok. Allah. Daim. Layan makan depan sungai. Tapi sini kurang ada angin. Guys, kami dah keluar daripada rumah rakit Cemara tu, so kami mengalir ke pantai hiburan. Duduk dekat pantai hiburan, geng. Pantai hiburan dekat Rompin. Dia ayak laut tu macam dengan ayak Milu. Musim terkujuh dah. Simbolik Rompin, ikan layaran. Asal usul daerah Rompin. Ya. Jom geng, kita pergi pantai air papan dekat Mersing pula. Searching for your trace in the dark, losing my
guys, hari ni kami duduk dekat Mersing. Pantai Air Kapan, Mersing, Johor. Daripada Rompin naik ke sini lebih kurang dalam 50 minit lah. Ini boleh camping sini. Ada tapak-tapak camping ni. Ombak kuat lah. Nanti makan kat sini dulu. Lebihan makan daripada cemara tadi. Tempat camping orang ni. Keluar poin pada Pantai Air Kapan. Boleh camping kat sini tapi charge tapak tak tahu berapa dik. Banyak tapak tadi. Lebih kurang dalam 5-6 tapak juga.